community needs. Universiti memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk tenaga kerja yang dilengkapi dengan pengetahuan yang sesuai untuk memacu kemajuan dalam era digital. Oleh itu adalah penting bagi universiti untuk mengambil pendekatan proaktif dalam menyediakan generasi jurutera masa hadapan dengan set kemahiran dan pengetahuan yang tepat dengan makna kepada evolusi digital Malaysia. Pada hari ini, tema yang telah dilaksanakan adalah Addressing Community Needs yang memfokuskan kepada 6 tujah utama, iaitu Smart Retail and Health Services, Assistive Technologies for People with Disabilities, Educational Technology Solutions, Smart Transportation Solutions, Waste Management and Resource Recovery, dan finally adalah Smart Industrial or Agricultural Solutions. Justru adalah diharapkan dengan terlaksananya program ini, maka pelajar akan memberikan komitmen dan juga respon yang baik dalam membudayakan inovasi dan kepintaran sebagai seorang pelajar yang unggul serta peka dengan pelbagai isu-isu semasa, baik di dalam maupun di luar kampus dalam menjana keunggulan umat. The Most Innovative Design Award, kumpulan 4. Projeknya adalah Predictive Maintenance dan Intelligent Sensors, diselia oleh Dr. Nur Amalina Abdullah. The Most Impactful Design Award dimenangi oleh kumpulan 21 dengan projeknya yang bertajuk Third Eye for the Blind, diselia oleh Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Hariri. The Most Sustainable Design Award dimenangi oleh kumpulan 1. Anugerah seterusnya adalah Best Poster Award, disandang oleh kumpulan 22. Debaran Kian Terasa Anugerah Overall Best Project Award dimenangi oleh kumpulan 4. Tahniah dan syabas diucapkan kepada pemenang-pemenang kita pada hari ini. Berikan tepukan gemuruh untuk semua.